New Year kali ni kami sambut dekat mesti korang nak tahu kan kami nak sambut dekat mana. Sekarang ni kami dan tim-tim Raja Perfume tengah bersiap-siap nak bertolak pergi ke luar negara. Negara kali ni kami nak pergi adalah negara Indonesia. Kami bukan nak pergi bercuti dekat Indonesia, tak. Kali ni kami pergi Indonesia ni disebabkan kami nak ziarah saudara kita dekat Aceh yang mana tengah ditimpa musibah banjir besar. Bermulanya tahun 2026 yang baru ni, kami ambil keputusan biarlah kami nak bermula dengan benda-benda yang baik, benda-benda yang positif, benda-benda yang mana boleh menyedarkan kami. Ada yang lebih susah, ada yang lebih berat lagi ujian yang mana kita sendiri pun tak mampu nak tanggung. Jadi saya pun dengan tim-tim saya terus packing barang dan kami pun bertolaklah pergi ke Indonesia, iaitu Aceh. Jadi kepada korang yang mana nak tahu apa yang kami lakukan di Aceh, korang share lah video ni, like, komen, share. Nanti kami post part seterusnya ya.